Lah, jatuh. Wah, baiknya Wawa. Dia letak tangan kat situ supaya aku tak terhantuk meja. Hah? Makanan aku mana? Tak tahu. Hah? Wah, ada kertas ajaib. Nak cuba lukislah. Kenapa ada warna merah ni dekat muka Wawa? Hah? Memang betul-betul ada kesan warna merah? Jap, aku tukar warna putih. Ye, dah hilang. Hah, nasib baik boleh hilang. Wawa, boleh tak tolong hilangkan kesan kat muka aku ni sekali? Sini. Wawa hilangkan juga kesan merah tu. Memang betul-betul hilang lah Wawa. Ni, satu lagi. Okey, Wawa hilangkan juga. Oh, muka aku jadi hijau. Ini girlfriend aku Wawa dan dia tak suka minum air masak. Kalau Coca-Cola nak tak? Ha, ni baru betul sedap. Kenapa dia tak nak minum air masak Macam mana cara nak bagi dia minum air masak? Aha! Jadi hari ni aku akan tipu dia gantikan Coca-Cola dengan air masak. Mesti dia kena tipu. Wawa, ni ada air Coca-Cola untuk kau ni. Minumlah. Ingat aku tak tahu ke ni kan air masak? Ish. Kalau Wawa berjaya minum air, korang kena subscribe tau. Disebabkan cara aku tak berjaya, aku akan cuba guna cara lain. Aku akan bagi dia air dalam bentuk lain. Wawa, ni air Coca-Cola ni. Minumlah. Sedap tak? Sedap. Wawa minum air. Dalam ni ada air batu. Jadi korang kena subscribe. Ini adik aku Ehsan yang pelik sangat. Sebabnya dia tak takut apa-apa Apa pun. kau ni? Lipas je pun. Sebagai buktinya, aku akan tutup lampu tandas masa dia mandi. Ehsan? Kau tak takut ke? Ha, tengok tu. Dia memang tak takut apa-apa. Seterusnya, aku akan takutkan dia dengan topeng Siapa? hantu. Hikman memang macam tu. Disebabkan dia belum takut, aku akan tunjukkan teknik terakhir aku. Ini seram. Aku rasa dia takut dengan muka aku ni. Wah, bestnya makan tak ada Ehsan. Boleh makan coklat, Kinder Joy dan air kopi. Hikman, Hikman. Ehsan. Kenapa tu? Oh Hikman, kau makan apa tu? Aku makan tembikai, telur dengan roti. Sehatnya. Kau kan nak diet 10 kilo. Macam ni lah. Iyalah, aku kan nak turun 10 kilo. Oi, ada kotak ajaib dah. Kotak ajaib. Aku nak masukkan tulang ayam lah. Oi, tulang ayam. Dapat apa Dapat apa Oi, dapat ayam baru. Dapat lagi dua. Apa kata? Masukkan pula botol kosong ni. Mesti dapat botol yang banyak. Dapat apa? Dapat apa Woi, dapat air baru. Wow. Woi, dapat lagi. Besar. Woi, dapat air besar. Dapat lagi. Banyaknya. Lagi. Tak ada lagi. Aduh. Oh, kalau macam tu, aku cuba jugalah. Dapat apa? Ini bodyguard aku yang bodoh itu. Dan kalau korang nak tahu, dia benci sangat dengan kopi. Bodyguard, kau tengah buat apa ni? Tengah buang kopi. Makan ni. Makan untuk kau. Macam mana cara nak bagi dia suka kopi? Aha! Dia ada minum kopi, aku akan letak kopi dalam roti ni. Mesti dia ingat ni coklat. Dia tengah tidur. Akif, ni ada roti coklat untuk kau ni. Tak guna punya kopi. Roti kopi tu dibuang. Sayangnya. Cara terakhir, kita mesti tipu dia. Kita gantikan label air kopi ni dengan label air coke. Disebabkan bodyguard aku bodoh, mesti dia tak perasan ni. Kalau dia berjaya minum, korang kena subscribe. Maki. Kau nak minum air gas tak? Ui, sedapnya. Nak. Minumlah. Kenapa ni? Ini air kopi. Subscribe. Bye. Wawa ada hadiah. Hadiah? Hadiah apa? Hari jadi aku lambat lagi. Tak apa, saja je Wawa nak bagi.
Wah, nak. Okey, ni yang pertama. Dinosaur favourite Woi, awak. dinosaur. Aku suka sangat dengan dinosaur. Okey, yang kedua. Ada lagi tau. Ada lagi? Ya, Wah, best je. Ada tak nama apa monyet. Nama ni apa? Bogo. Bogo, suka. Okey, ni ada lagi ni. Yang ketiga. Woi, hebat gila kotak ni. Nah, Woi, tongkat. ada tongkat. Nanti kalau aku sakit, aku bolehlah guna. Betul? Okey, tapi ada lagi ni tau. Ada lagi? Ya. Woi. Yang seterusnya. Hebatnya. Ni untuk boy sapu rumah. Woi, kotak kecil tapi barang-barang banyak. Ada satu lagi yang terakhir. Apa dia? Vacuum ajaib. Vacuum. Oh, mahal tak? Murah je. Nak yang mahal lain kali. Nah, ni yang last dah ni. Letak dalam almari, boleh rehat. Ada lagi? Rasa tadi dah simpan. Tak apalah, letaklah balik. Ni last dah ni. Patutlah ada. Ni, budak ni. Yeay, makan pizza. Tapi aku belum basuh tangan lagi. Basuh tangan dululah. Aku pun teringin juga nak makan pizza. Aku lapar. Sedapnya pizza. Nak makan satu lah. Alamak, nanti Ehsan marah. Hai, macam mana Aha! Kita potong dulu bahagian tengah pizza. Lepas tu kita rapatkan balik semua pizza ni. Kalau macam ni mesti Ehsan tak perasan pizza dia kena curi. Yes, sekarang boleh makan pizza. Tapi kenapa makin kecil ni? Ini mesti Ikmal yang ambil ni. Ikmal! Pencuri makanan. Ehsan, aku dengan ibu kelaparan ni. Bagilah kami makan. Dah lah, pencuri tu pencuri je lah. Jangan bagi banyak alasan. Ehsan, minta maaf tau. Minta maaf. Ikmal, ibu. Ehsan, tu untuk kita orang ke? Untuk korang? Taklah. Alah, dah rosak. Woi, kurang ajar. Mampus kau. Terima kasih untuk selipannya. Lah, kenapa kau tak pakai selipar sendiri ni? Lah, putus rupanya. Ini adalah hari paling malang dalam hidup aku. Boy, awak baru menang main round lah. Dah bye. Aduh, kenapa hari ni malang sangat untuk aku Biar tak malang, aku duduk diam je lah kat kerusi ni. Aduh, beratnya. Allah! Kena kau. Sorry. Apa semua ni? Aku duduk diam je kena juga. Sorry. Biar aku tak malang lagi, aku nak menyorok bawah meja lah. Sebabnya, kalau aku sembunyi bawah meja, aku akan selamat daripada apa-apa pun. Gempa bumi. Kenapa gempa ni? Aduh, kalau hidup aku terus malam macam ni, aku tak nak hidup lagi lah. Janganlah. Ramai lagi nak tengok video Ikmal Spida. Ya ke? Mana buktinya? Ya, yang tengok ni akan subscribe. Betul ke? Betul. Subscribe! Pilih, nak 100 ke nak kopi? Kopi lah, 100 aku dah ada banyak. Ini bos aku Ikmal yang suka kopi lebih dari segala-galanya. Sampaikan dia lebih suka kopi daripada isteri dia. Bye. Boy pilih sejam dengan Wawa ke 2 botol kopi? 2 botol kopi lah. Sejam dengan Wawa buat apa? Bosan. Supaya dia benci kopi, aku akan tukarkan air kopi dia dengan air biasa. Dan aku campurkan dengan pewarna hitam. Ini dah sama sangat macam kopi. Bos. Ni kopi ni. Wih, kopi sedapnya. Wah,
Oi, ini bukan kopi. Bodyguard kurang hajar. Dan sekarang, cara terakhir, kopi terbalik. Aku terbalikkan gelas berisi air dan aku letak susu. Sedapnya ada kopi susu. Ya, cuba bos minum. Sedap kan? Sedap. Hah? Ini bukan kopi ni. Bodyguard kurang ajar. Start. Sedapnya makan coklat ni dengan susu. Nak cubalah. Kenapa tak boleh ni? Bukan macam tu lah Ikmal. Ini kau patahkan dulu, baru masukkan. Oh, macam tu Tenang, ketat. Macam mana ni? Senang je cara je. Kau pakai macam ni, kau koyakkan je. Cuba kau pakai. Baju aku ni. Kau pakai. Memanglah boleh. Tapi koyak. Perlu berapa jelatan sampai lollipop ni habis? Jom kita test. Rasanya ni eksperimen paling susah yang aku pernah buat. Tapi aku yakin benda ni akan bantu ramai orang. Aku namakan dia Bubu. Bubu teman aku tidur dan merenung masa depan. Baru beberapa minit aku rasa lidah aku dah pedih sangat. Tapi korang relax je, aku takkan give up. Bubu teman aku seharian hari ni. Sebabkan aku rasa Bubu dah nak habis, Bubu ada satu pesanan untuk korang. Jangan lupa subscribe. Dan tak lama selepas itu, akhirnya Bubu pun pergi dengan sedihnya. Boy, Wawa lapar sangat tapi Wawa tengah diet. Okey, tunggu jap. Menu ni sesuai sangat untuk orang diet ni. Sayang, ni ada makanan untuk sayang ni. Hah? Kenapa kecil sangat? Sayang kan diet. Sayang makanlah dulu biar diet saya berhasil. Ni apa? Buah-buahan, tembikai. Ni kalau Wawa minum ni tak hilang dahaga ni. Ibu, pilih aku, Ibu. Pilih aku. Ibu, tengok ni. Aku seorang yang berjaya. Aku dah ada silver play button dan gold play button. Pilih aku. Ibu, jom joget. Bukan macam tu, Ibu. Tu pun tak pandai. Bosanlah. Ibu, pilihlah aku. Aku tak ada apa-apa. Tapi... Aduh, letihnya. Ibu letih ke? Ya. Tak apa, biar Iqmal urutkan, okey? Okey. Terima kasih, Iqmal. Sama-sama, Ibu. Dah lah, Ibu. Ikut aku je. Aku ada banyak duit. Ibu, sinilah. Lah, Ibu. Ibu ke aku? Ni Iqmal, duit untuk kita hidup bersama. Ya ke? Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Hari ni, aku akan buat Oreo paling tinggi di dunia. Yes, korang tak salah dengar. Paling tinggi di dunia. Pada masa ni, rekod dunia dipegang oleh orang ni dengan tinggi sepanjang 40 cm. Aku yakin sangat yang hari ni aku akan kalahkan dia. Aku dah borong semua Oreo. Sekarang jom kita mula. Pada awalnya aku rasa mudah je weh. Sebabnya dari masa kecil lagi, aku suka makan Oreo daripada intinya dulu. Jadi aku dah biasa cabut krim dia dulu. Walaupun tangan aku lenguh sangat weh. Tapi setelah 15 minit, Oreo aku tiba-tiba jatuh. Tapi panjangnya dah dekat 10 cm dah. Dah panjang sangat ni. Tapi disebabkan aku tak nak menyerah, aku pun dirikan semula Oreo ni. Dan aku pun tambah inti Oreo banyak-banyak lagi. Tapi bila Oreo ni makin tinggi, makin kuat bergoyang. Dan setelah beberapa minit kemudian, Oreo aku dah sampai 21 cm. Tapi tiba-tiba jatuh. Yeay, makan coklat. Ibu, nak makan ni. Okey, sabar je Dalam coklat ajaib ni, semua benda ada. Kalau ini, nak yang ni. kalau yang ni, Wah, comelnya yang ni. Tapi nak yang ni. oh nak yang ni. Tak nak, bukan yang ni. Yang ni kan yang Iqmal nak. Nah, makan. Sedapnya. Prank jatuh Iqmal dan Ehsan. Iqmal, sini jap. Kenapa? Ni, tengok ni. Apa ni? Filter jatuh. Kenapa jatuh-jatuh ni? Aku jatuh. Aku pula. Aku tak jatuh.
Aduh, tersangkut. Susah sangat ambil ni. Tolong ambilkan kedis aku. Susah lah weh, tak boleh masuk lah. Tolonglah ambil. Tak boleh lah Mak Kif, tak boleh. Aha! Harap-harap boleh lah masuk. Kalau macam ni mesti boleh masuk ni. Mak Kif, ni dah boleh dah ni. Yeay, akhirnya aku boleh makan kedis. Kenapa semua hancur ni? Pilih yang besar ke yang kecil? Yang besar lah. Akulah yang besar. Asyik kau je dapat yang besar. Memanglah, yang besar untuk aku. Sebab aku besar. Kau kecil, ambil yang kecil je lah. Yelah. Kenapa aku dapat yang kecil je? Padan muka dapat yang kecil je. Tak apa Ehsan, nah ibu bagi yang besar juga. Yeay, dapat 2. Ibu, kenapa Ehsan dapat 2 sosis? Mana Haji? Anak-anak, makanan dah siap. Jangan lupa kongsi ya. Mana boleh? Ni untuk aku je. Aku nak makan seorang. Aku tak nak kongsi. Lapar. Kenyangnya perut aku. Kenyangnya. Ibu, aku lapar lagi. Ehsan belum makan. Nak pizza untuk Ehsan. Yes, pizza. Pizza? Ibu, mana pizza untuk aku? Aku lapar lagi. Tu pengajarannya. Yang kali janganlah tamak. Bos, nak telur sikit. Kenapa kau ni minta-minta? Kenapa susah sangat ni? Aduh, kenapa susah sangat ni? Dapat juga akhirnya. Akhirnya dapat juga. Sekarang masanya untuk aku makan. Aduh, letih juga Sekarang nak makanlah. Ini adalah tepung paling bahaya di dunia. Yang mana nampak cair tapi boleh jadi keras. Disebabkan aku tak percaya, jadi aku akan buat 3 test untuk tengok sekuat mana cecair tepung ni. Jom kita ke test pertama. Test pertama, aku akan pukul cecair ni dengan tukul. Ternyata cecair ni kuat sangat. Jom kita ke test kedua. Aku akan jatuhkan batu ni untuk tengok kekuatan dia. Batu ni terapung weh. Tapi masa aku nak tarik batu ni susah sangat. Dan test terakhir, test guna berat boyfriend aku. Yang peliknya, boyfriend aku pun tak tenggelam. Oi gila, memang ajaib cecair ni. Kita jadikan tukar hadiah. Jadilah, aku dah siapkan hadiah ni. Ni hadiah untuk awak. Wawa bagi Ikmal iPhone. Hadiah Wawa mana? Ada. Kat mana? Ada. Kat mana? Ada. Kat mana? Ada. Ni hadiah dari Ikmal. Mainan favourite Wawa. Ini girlfriend aku Wawa yang kebelakangan ni sikapnya pelik sangat. Sebabnya dia selalu chat dengan orang yang aku rasa aku tak kenal. Wawa, kau chat dengan siapa sebenarnya ni? Tak ada siapa-siapa lah. Jangan sibuk dah. Mana? Macam ni biar aku tengok. Pada masa ni aku dah curiga sangat. Dia chat dengan siapa? Jadi sebab tu aku akan siasat. Dia chat dengan siapa? Entah-entah dia curang. Satu-satunya cara, aku kena ambil phone Wawa dan buka chat dia senyap-senyap. Baru aku tahu dia chat dengan siapa. Oleh sebab itu, aku selalu cari kesempatan untuk ambil phone dia. Aduh, nak kencing lah. Sekarang, waktunya aku buka phone Wawa ni. Kita ambil tepung yang banyak dan letak pada telefon ni. Lepas tu tinggal tiup je. Bila dah ada kesan macam ni, aku tahulah apa password Wawa. Ikmal, kenapa ambil phone Wawanya? Wawa kan tengah tengok iPhone ni. Kenapa ni? Nak beli untuk Ikmal iPhone baru ke? Ya sayang. Wah, baiknya Wawa. Terima kasih.